Nadi Sukan Malaysia. Hari yang menyedihkan buat rakyat Perak. Setelah dipintas oleh Kedah dan juga Terengganu untuk layak ke suku akhir. Tapi Perak tak dapat. Apa, itu cerita mengenai Piala Malaysia dan kita juga ada bawakan cerita mengenai persiapan kontingen negara bagi menghadapi Tamasya Sukan Asia di Incheon. Dan kita mulakan dengan kekalahan pasukan Perak. Kedah mencipta sensasi pada malam terakhir penentuan slot ke suku akhir apabila bangkit menewaskan Perak pada penghujung perlawanan dengan kemenangan 2-0 sekaligus menepis tanggapan sang kenari tidak mampu pergi jauh. Sementara itu, Perak pula muncul satu-satunya pasukan yang berada di tangga teratas kumpulan sebelum perlawanan ini derita tersingkir dari saingan. Laporan perlawanan bersama Zainal Abidin Raub dan Khalid Jamlus di Alustar. Okey, dari Kenari kini bergelar helang merah sebenarnya bagi pasukan Kedah. Memang mereka apabila disebut sebagai helang, mereka mempunyai cengkaman yang lebih kukuh dan juga terbang lebih tinggi lagi. Jadi ini bermakna juga bahawa keupayaan pasukan Kedah di suku akhir nanti tak boleh dipandang ringan oleh pasukan Kelantan yang akan dihadapi oleh mereka. Kemenangan 2-0 atas pasukan Perak membuktikan bahawa Kedah adalah pasukan betul-betul underdog yang juga mungkin boleh melakukan kejutan seterusnya, Khalid. Ya, tidak dinafikan pada malam ini pasukan Kedah telah membuktikan bahawa mereka mampu ke suku akhir. Dan kita dapat lihat bagaimana Badrul Bachtiar menyumbangkan 2 gol, satu dengan hantaran dan gol yang kedua telah dilaksanakan oleh beliau. Tapi kita sebenarnya menyaksikan satu permainan yang sekadar memuaskan saja di separuh masa yang kedua ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Perak cuba mencari keputusan seri. Mereka tak dapat keputusan tersebut. Yang ini sekaligus juga menyebabkan mereka tak dapat meneruskan saingan ke peringkat suku akhir. Apakah ini satu taktik yang telah memakan diri mereka sendiri, Khalid? Sebenarnya bagi saya dan pendapat saya, apa yang berlaku setiap peluang yang terhidang mereka tidak manfaat sebaik mungkin, itulah natijahnya bagi pasukan Perak. Dan ini juga telah menyaksikan bagaimana kebangkitan pasukan Kedah di separuh masa yang kedua, terutamanya bagaimana Badrul Bachtiar yang telah menunjukkan permainan yang begitu, saya rasa, outstanding pada malam ini. Dia telah mendorongkan bola ini kepada Billy Mehmet pada satu sudut yang begitu rendah dan kemudiannya dapat disempurnakan oleh penyerang Island itu untuk memberikan kelebihan kepada pasukan tuan rumah, Khalid. Ya, tidak dinafikan Badrul Bachtiar membuat satu hantaran yang menarik dan kita dapat melihat bagaimana beliau melakukan jaringan kedua hasil kawalan yang kemas dan seterusnya beliau membuat satu rematan yang cukup padu menewaskan penjaga gol daripada pasukan Perak. Okey, 2 gol itu tercipta dalam tempoh 6 minit bagi pasukan Kedah yang sekaligus meranapkan impian pasukan Perak meneruskan cabaran di peringkat suku akhir. Pastinya selepas kemenangan ini dengan rehat yang begitu panjang, pasukan Kedah pasti akan cuba untuk memperbaiki apa yang kekurangan kepada mereka dalam perlawanan seterusnya nanti, Khalid. Ya, sudah semestinya pasukan Kedah akan berbaiki dari segi aspek pertahanan dan juga middle. Mereka ada sedikit kelonggaran di situ. Di bahagian penyerang kita mungkin ada tempoh sebenarnya 4 minggu untuk mereka membaiki segala-galanya. Baiklah, tahniah juga kepada pasukan Perak yang telah berjaya memberikan cabaran sampai ke peringkat ini dan juga kepada pasukan Kedah, tahniah kerana berjaya melangkah ke peringkat suku akhir. Itu saja, kita kembali bersama dengan pasangan paling cocok untuk Nadi Arena, Adeline Najwa Akbar. Silakan. Tahniah kepada pemain kerana memberi satu persembahan yang cukup terbaik pada malam ini dan kita kemenangan pada malam ini adalah satu kemenangan cukup bermakna untuk kita pasukan Kedah kerana memang sudah lama kita tidak layak ke peringkat suku akhir nanti. Dan syabas kepada pemain kerana attitude tidak putus asa tu akhirnya kita dapat mengalahkan Perak dengan jaringan yang 2-0 itu. Saya rasa pemain-pemain telah bagi yang terbaik pada saingan Piala Malaysia ni. Cuma di penghujung liga, tuntutan yang tinggi di mana kami perlu fokus di pemain di tempat lawan. So tekanan hebat yang kami lalui. So pemain telah cuba sedaya upaya tapi apakan daya result pada malam ni memihak pada pasukan Kedah.